Apabila memperkatakan berkenaan dengan peranan Intan itu sendiri, sebenarnya semuanya sedia maklum bahawasanya Intan merupakan institusi latihan awam. Institusi latihan awam. Jadi di antara peranan Intan adalah kita memberi latihan dalam kita meningkatkan keupayaan ataupun kompetensi penjawat awam itu sendiri. So kalau kita bercakap berkenaan dengan munshi bahasa ataupun memperkasakan bahasa itu sendiri, kita memberi kursus-kursus yang berkaitan dengan pemantapan ataupun pengukuhan yang mempunyai hubungan dengan bahasa itu sendiri. Dan di Intan sebenarnya kita ada pusat khusus yang berkaitan dengan bahasa, iaitu Pusat Pengajian Komunikasi dan Bahasa. Kita juga turut memberi khidmat nasihat, khidmat konsultansi. Kalau yang berkaitan dengan bahasa, ada permohonan daripada agensi untuk mendapat penjelasan ketepatan penggunaan bahasa yang tertentu. Yang seterusnya juga kita menganjurkan dalam untuk mengupayakan ataupun meningkatkan penguasaan bahasa, kita menganjurkan program-program seumpama macam debat ataupun pidato, berpantun dan sebagainya. Semua ini pada saya juga akan membantu dalam kita mempertingkatkan penguasaan bahasa. Malah ia dari sudut praktikalnya, dia mengaplikasikan apa yang dipelajari. Dan seterusnya juga, ini dengan kerjasama rapat daripada pihak DBP itu sendiri, kita menganjurkan program untuk pembangunan dan juga pemantapan munshi bahasa itu sendiri. Yang mana program yang kita anjurkan semenjak tahun 2015 lagi sebenarnya, sehingga kini telah melahirkan 970 orang. Sebenarnya 970 orang munshi bahasa, yang mana kalau kita tengok di Intan sendiri, Intan JPA sendiri lebih kurang 41 orang. Mereka yang mahir, yang telah pun diiktiraf sebagai munshi bahasa. Dan sudah pasti apabila kita katakan peranan Intan untuk mengangkat ataupun memperkukuhkan penggunaan bahasa itu sendiri, jadi melalui kaedah-kaedah tadi sudah pasti penjawat awam kita akan dilengkapkan dengan kemahiran penggunaan bahasa. Kenapa? Kerana yang salah satu tadi kalau saya boleh tarikkan berkenaan dengan munshi bahasa itu sendiri. Jadi peranan munshi bahasa, selain daripada mereka membantu untuk memperbetulkan ataupun memperkukuhkan penggunaan bahasa di agensi-agensi, dan mereka juga merupakan sebagai tempat rujukan penggunaan bahasa yang tepatlah. Di antara peranan utama munshi bahasa kita ini, mereka merupakan, kita boleh katakan sebagai pakar rujuk. Apabila mereka dah mahir, dah diiktiraf, mereka merupakan pakar rujuk berkaitan dengan dalam aspek ini bahasa Melayu lah. Jadi kalau secara khususnya kita boleh katakan mereka ini akan memainkan peranan untuk melaksanakan, untuk penyemakan dan pengesahan dokumen-dokumen rasmi. Jadi kalau kita tahu bahawasanya dalam kerajaan ini banyak dokumen-dokumen yang tentu kita hasilkan, sama ada dalam bentuk kertas, dalam bentuk minit dan sebagainya. Jadi peranan mereka untuk semak dan juga untuk mengesahkan dokumen-dokumen tersebut. Yang keduanya menjadi perujuk bahasa rasmi. Bagaimana pengistilahan ataupun terminologi yang tertentu dalam yang teknikal ini. Jadi mereka ini jugalah yang kita boleh katakan sebagai pakar rujuk. Dan sudah pasti walaupun mereka sebagai pakar rujuk untuk menentukan penggunaan ataupun pengistilahan yang betul, yang akhirnya akan disahkan juga oleh pihak DBP sebenarnya, penggunaan istilah-istilah yang baru. Dan seterusnya juga munshi bahasa kita ini juga berperanan untuk merancang dan melaksanakan program-program ataupun
aktiviti yang berkaitan dengan kebahasaan itu sendiri. Jadi mandate itu diberikan dan sewajarnya mereka perlu laksanakanlah, rancang dan laksanakan, dan mereka merupakan penggerak utama di agensi-agensi. Bahasa ini kalau kita teliti, ia merupakan alat untuk berkomunikasi. Betul. Jadi sudah pasti untuk kita berkomunikasi itu mestilah ada satu kaedah. Kalau dalam konteks ini bahasa itu sendiri akan menjadi penghubungnya untuk memastikan perantara komunikasi itu difahami. Sudah pasti pada hemat saya, orang yang memberi dan orang yang menerima dalam konteks komunikasi itu ada dengan jelas persefahamannya. So di dalam konteks ini kalau kita tengok selaku penjawat awam, dasar-dasar yang digubar oleh pihak kerajaan sudah pasti dimuktamadkan, dimaktubkan di dalam dokumen-dokumen rasmi. Jadi daripada awal itu lagi, penulisan dokumen-dokumen itu sendiri sudah pasti penggunaannya keutamanya adalah dalam bahasa Melayu. Betul. Jadi yang pertama, dari sudut penjawat awam itu mestilah penggunaan istilah yang digunakan mesti tepat. Supaya apabila pembacanya nanti kepada dokumen-dokumen itu sendiri faham berkenaan apa yang hendak disampaikan. Begitu juga kalau kita tengok di dalam konteks berkomunikasi secara lisan juga, apabila kita menitik beratkan penggunaan bahasa yang betul, pengistilahannya yang betul, sudah pasti pada saya penyampaiannya adalah lebih tepat, lebih mudah untuk difahami oleh rakyat. Sebab dasar kalau kita dalam konteks tadi, apabila disampaikan dalam language yang sukarlah untuk rakyat untuk menerima dan untuk memahami. So itu di dalam konteks penjawat awam lah. Jadi kalau boleh kita tekankan bahawasanya pentingnya kepada penjawat awam untuk memahirkan diri masing-masing, untuk meningkatkan keupayaan masing-masing bagi memastikan penggunaan dalam konteks bahasa, penggunaan istilah dan sebagainya adalah tepat. Kaedah penulisannya adalah betul dan penggunaan tata bahasanya adalah betul dan tepat. Okey, itu dalam konteks penjawat awam. Di dalam konteks rakyat itu sendiri sudah pasti mereka mengharapkan bahawasanya apa yang disampaikan oleh penjawat awam tadi merupakan sesuatu yang mudah mereka fahami, yang agak rapat dengan mereka lah. Kalau saya boleh quotekan yang bahagian Tan Sri KSN selalu sebut bahawasanya dalam konteks komunikasi ini janganlah kita selalu menggunakan bahasa Putrajaya. Itu digunakan. Maksudnya kadang-kadang kita menggunakan istilah, bukan saya kata salah istilah itu, mungkin istilah itu kesesuaian dari sudut pengguna konteks itu sendiri. Kalau kita menggunakan jargon-jargon yang tertentu, sedangkan kelompok ataupun konteks yang kita nak sampaikan itu bukan tahap itu, jadi sia-sialah. Jadi dalam konteks selain daripada penggunaan istilahnya yang betul, pada saya kemahiran untuk menggunakan laras bahasanya yang tepat, mengikut kelompoknya yang betul, itu juga amat pentinglah. So dalam konteks ini saya percaya masyarakat amat mengharapkan perkara yang nak disalurkan kepada mereka untuk mereka mudah faham.